Buku ialah jendela dunia dan melalui interlok, saya belajar bahawa perpaduan tidak lahir secara kebetulan tetapi dibina melalui kesabaran, pengorbanan dan sikap saling memahami. Novel yang mengandungi 347 muka surat ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1973 yang berlatarkan tanah Melayu sebelum mencapai kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan kepada para hakim yang bijaksana dan rakan-rakan pecinta sastra. Saya Nur Zahira binti Azamuddin, berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sri Mersing. Kod sekolah JBB 4014. Hari ini, saya ingin membawa hadirin menyelami sebuah naskah agung karya sastrawan negara Abdullah Hussein yang berjudul Interlok. Interlok membawa maksud saling berkait atau saling mengunci, merujuk kepada nilai-nilai perpaduan masyarakat berbilang bangsa. Hal ini jelas terjadi apabila ketiga-tiga watak ini akhirnya hidup dalam satu komuniti. Walaupun wujud perbezaan budaya, bahasa dan cara hidup, mereka belajar untuk hidup bersama dan saling membantu. Mereka diibaratkan seperti benang-benang yang berbeza warna, namun perlu ditenun bersama untuk membentuk sehelai kain perpaduan. Novel ini terbahagi kepada 3 naratif besar yang akhirnya berpaut pada satu dahan yang sama. Pada bahagian pertama, kita diperkenalkan dengan Seman. Kehidupannya ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Akibat fitnah dan kemiskinan, beliau kehilangan tanah warisan dan terpaksa merantau. Di sini, penulis memaparkan jati diri Melayu yang penuh dengan adab, namun terkepit oleh arus perubahan ekonomi. Pada bahagian kedua pula, kita melihat perjuangan Cheng Huat. Beliau datang dengan sehelai sepinggang, mengharungi lautan demi mencari sesuap nasi. Kegigihan Cheng Huat membuktikan bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Beliau bertransformasi daripada kuli sehingga menjadi pedagang berjaya. Kisah Maniam yang merantau dari India Selatan untuk bekerja di estet dapat kita hayati pada bahagian ketiga. Kehidupannya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tidak mematahkan semangatnya untuk memastikan anaknya Ramakrishnan mendapat pendidikan yang lebih baik. Keajaiban interlok dapat kita rasai pada bahagian terakhir. Ketiga-tiga kelompok ini bertemu di cangkat tualang walaupun pada mulanya wujud prejudis dan tembok budaya. Namun, ancaman luar seperti penjajahan Jepun memaksa mereka untuk bersatu. Mereka sedar ibarat kata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadirin sekalian, interlok membuatkan saya bermuhasabah. Nilai kegigihan dan toleransi adalah nadi novel ini. Sebagai seorang pelajar, saya melihat diri saya dalam watak Maniam yang tidak putus asa walaupun dihina, dan dalam watak Cheng Huat yang rajin berusaha. Seperti watak-watak dalam interlok, saya sedar bahawa dalam bilik darjah saya hari ini ada rakan yang berbeza warna kulit dan kepercayaan. Namun, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kita tidak boleh hidup sebagai pulau. Sebaliknya, kita adalah sebahagian daripada benua yang sama. Novel ini mengajar saya untuk tidak cepat menghukum perbezaan, tetapi meraihkannya sebagai kekuatan. Selain itu, novel ini mengajar saya supaya menghormati rakan yang berlainan kaum dan budaya. Di sekolah menengah nanti, saya akan bertemu dengan lebih ramai rakan daripada pelbagai latar belakang. Dengan menghayati semangat interlok, saya berazam untuk menjadi murid yang bersikap inklusif dan tidak prejudis. Kesimpulannya, interlok ialah simbolik kepada jalinan hubungan yang utuh. Ia mengingatkan kita bahawa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini
bukanlah hasil usaha satu kaum sahaja, tetapi ia merupakan hasil intelok dan jalinan keringat nenek moyang kita semua. Marilah kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Jadikanlah perbezaan sebagai jambatan, bukannya tembok. Justru untuk intelok, saya berikan 5 bintang. Sebelum saya akhiri bicara ini, renungkanlah. Jika watak-watak dalam intelok boleh bersatu demi sebuah negara, mengapakah kita tidak boleh melakukan perkara yang sama? Sekian, terima kasih.